Alah, korang ada kereta peti ais biasa. Aunty ada Alphard Z Gold Edition. Sini Aunty tunjuk. Performance dia sama je macam Alphard biasa. Dia pakai enjin 2.5 2ARFE front wheel drive. Top speed dia 180 km/h. 0 ke 100 pula dalam 10 saat. Torque dalam 235 Nm dan 182 horsepower. Iyalah, warna je lain. Performance dia sama je. Awak pernah tengok ke jam Rolex function lain kalau warna dia gold? Body dia sama je macam Alphard lain. Tapi untuk warna gold dia upgrade dari T10 jadi T5. Tengok handle dia ni. Kalau malas tarik, boleh tekan. Kalau malas tekan, boleh tarik. Dalam seat dia pakai 7-seater full leather. Seat depan dia pakai pilot seat full leather. Seat belakang siap boleh recline macam Datuk Datin. Luar dah gold, dalam mestilah gold juga. Tengok ni, benang dia, door trim dia dan segala benda mak nenek kecil-kecil dalam ni lah. Semua gold. Sunroof dia ada 2 tau. Apa barang satu, tak T5 lah macam ni. Passenger tengah dengan belakang dapat charger sendiri. Dan yang paling penting, wajiblah ada lampu tom yam. Baru orang pandang kita atas bawah. Dia ada infotainment 14 inci dan dia ada 360 kamera. Dia ada wireless charging, LAN USB-C dan ada juga HDMI. Bolehlah kalau orang belakang nak tengok movie nanti. Harga dia macam pasaran emas ke? Harga dia RM283,000 je. Kalau convert harga tu ke emas tu, berapa gram dah awak dapat? Jadi korang nak tak peti ais Gold Edition ni? Kalau nak, jom jumpa Aunty di Prime Wheel Subang Jaya.